sini ingin menunjukkan cara-cara memberi pertolongan cemas seperti patah tulang. Komposisi lengan mangsa mengikut keselesaan mangsa agar langkah perawatan dapat dilakukan dengan mudah. Sediakan kain anduh untuk menukung lengan mangsa. Letakkan kain anduh seperti ini, lalu ambil bahagian ini dan ikatkan bersama. Buat simpul pada bahagian siku, lalu masukkan ke dalam agar nampak lebih kemas. Sila pastikan 2 atau 3 jari dinampakkan. Langkah perawatan patah tulang lengan telah pun selesai. Berikut merupakan langkah-langkah untuk merawat mangsa yang mengalami patah tulang kering atau tulang tibia. Letakkan kain di antara buku lali mangsa. Ikat kedua-dua tapak kaki mangsa supaya tidak terjadi pergerakan. Ikat kedua-dua lutut mangsa supaya tidak terjadi pergerakan pada lutut. Buat satu lagi ikatan di atas buku lali mangsa untuk memberi keselesaan kepada mangsa. Langkah-langkah untuk merawat mangsa telah pun selesai. Sebelum membuat bantuan kecemasan bagi lengan melecut terkena air panas, pastikan sama ada benda-benda yang mencelut seperti jam tangan dibagat di penggalangan tangan. Kalau ada, tangkapkan benda dengan berhati-hati. Tuangkan air sejuk yang bersih pada bahagian melecut selama 10 hingga 20 minit. Tutup bahagian yang cedera itu dengan pembalut gulung.
Sekiranya mangsa dalam kesakitan, buka kancing baju dan masukkan lengan ke dalam baju jika tiada kain anduk. Sebelum melakukan pertolongan cemas bagi kepala tertusuk benda tajam, pastikan tiada benda asing di bahagian luka di kepala mangsa untuk memastikan tiada jangkitan bakteria. Jika tiada benda asing yang terlihat, lilitkan pita bandej di bahagian kepala mangsa sehingga 2 pusingan dan tinggalkan lebihan bandej. Lilitkan bandej sehingga ke bahagian dagu mangsa. Pastikan lilitan tersebut tidak terlalu ketat di kepala mangsa. Klipkan setelah selesai membalut supaya balutan tersebut tidak tertanggal. Cara untuk melakukan pertolongan cemas bagi kepala tertusuk benda tajam telah pun selesai.